Nombor plate tak? Yang ni nama ibu nombor 3 punya. Wali. Bukan. Allah and you. Subhanallah. Oh, Ustaz. Oh. Kereta baru tak? Mana? Kereta baru. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Dua ni mesti tukar lah. Kereta apa tak? Toyota. Pakai kereta ni buat $60 ya sehari. $60 sehari. Boleh buat $60 sehari, maintain $60 sehari. Boleh bayar kereta ni sebulan. Steady tak? Betul. Itu kata Honda Civic dah tukar. Honda Civic bini pakai. Ni untuk abang-abang family. Kawan-kawan trader lain pun kata pakai tak? Oh ya ramai. Ramai. Subhanallah, tabarakallah. Allah Taala izin lepas kami pakai data ni subhanallah trade menjadi Fawaz buat keluar kereta Mercedes A250. Oh, Syamel Supra. Oh, Putra Alphard. Atau siapa lagi? Aiman. Ha. Apa dia tu? Mercedes ke Aiman? Kereta bagi. Bila awak keluar kereta ke, pakai kereta hebat ke, bukan lambang kepada kejayaan. Dia adalah lambang kepada perubahan kehidupan. Hak Allah Ta'ala izin, hak Allah Ta'ala bagi. Kalau kereta hak kita dapat tadi, nikmat yang kita dapat tadi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita dalam keberkatan. Tapi sekiranya nikmat yang kita dapatkan tadi, ataupun kita ni berada dalam kemiskinan, kemulutan, dan kemiskinan kita ataupun kenikmatan kita tadi menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dalam fana dunia. Jadi hari ni apa yang Allah Taala bagi pun nak result dia adalah untuk kita perbaiki diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Taala, cari redha Allah Taala. Macam tu. Kan? Saya cakap untuk diri saya jugalah. Betul tak?